Dalam bab ini, Farisha memulakan tugasnya di Softlab, sebuah organisasi berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan sistem keselamatan yang ketat dan persekitaran kerja yang futuristik. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa projek yang dikendalikan bukanlah projek biasa, sebaliknya melibatkan kepentingan yang besar dan berisiko tinggi. Farisha kemudiannya berinteraksi dengan Akram dan Alia, dua individu penting dalam projek Dinara. Melalui penerangan mereka, Farisha mendapat gambaran awal tentang sistem Dinara yang merupakan sebuah sistem komputer yang sangat canggih, kompleks serta mempunyai keupayaan luar biasa. Namun begitu, sistem tersebut sedang mengalami gangguan kritikal yang memerlukan kepakaran Farisha untuk memulihkannya. Walaupun segala penerangan yang diberikan kelihatan profesional, Farisha mula merasakan wujudnya unsur kejanggalan. Hal ini kerana setiap pergerakan dan tindakannya seolah-olah dipantau secara rahsia. Situasi ini menimbulkan perasaan curiga dan ketidakselesaan dalam dirinya terhadap niat sebenar pihak Softlab. Seterusnya, Farisha diberikan akses untuk meneliti sistem Dinara dengan lebih mendalam. Dalam proses tersebut, beliau mula menyedari bahawa sistem ini bukan sekadar teknologi biasa, malah menyimpan rahsia besar yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. Perkara ini sekaligus menimbulkan konflik antara kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Perasaan ingin tahu Farisha semakin memuncak. Namun pada masa yang sama, dia mula berasa ragu-ragu dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Bab ini akhirnya menjadi titik permulaan kepada konflik yang lebih besar apabila Farisha menyedari bahawa projek Dinara menyimpan rahsia yang masih belum terungkai sepenuhnya. Farisha mula menjalankan tugasnya dengan lebih serius selepas diberikan kepercayaan dan mengendalikan aspek penting dalam sistem Dinara. Dia menggunakan kepakarannya untuk meneliti punca gangguan yang berlaku. Namun proses tersebut bukanlah mudah kerana sistem itu sangat kompleks dan dilindungi oleh pelbagai lapisan keselamatan. Sepanjang interaksinya dengan Akram dan Alia, Farisha mula menyedari bahawa terdapat banyak perkara yang tidak didedahkan sepenuhnya kepadanya. Walaupun mereka kelihatan profesional, terdapat sikap berhati-hati dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Hal ini menimbulkan rasa curiga dalam diri Farisha terhadap niat sebenar pihak Softlab. Selain itu, Farisha turut berhadapan dengan pengalaman yang mengelirukan ketika berinteraksi dengan sistem Dinara. Sistem Dinara tersebut seolah-olah mempunyai keupayaan luar biasa yang melankau teknologi biasa, sekaligus menimbulkan persoalan tentang batas antara manusia dan mesin. Keadaan ini menyebabkan Farisha berasa tidak selesa dan semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dalam usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi, Farisha mula menemui petunjuk-petunjuk penting yang menunjukkan bahawa projek Dinara menyimpan rahsia besar yang boleh diberi kepada manusia. Penemuan ini meningkatkan ketangangan dalam cerita serta memperlihatkan konflik antara kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Secara keseluruhannya, bab 4 menjadi titik penting dalam perkembangan cerita kerana ia bukan sahaja mengukuhkan konflik utama, malah menambahkan unsur suspens dan misteri. Perasaan ingin tahu Farisha semakin memuncak. Namun, pada masa yang sama, dia turut berdepan dengan dilema yang risiko yang semakin besar dalam usahanya merungkai rahsia di sebalik Dinara.